Saya akan hancurkan awak. Thunder Flash, bersedia. Saya tak kebenarkan. Sekarang. Aurora Wings. Huh? Satu lagi Spin Fighter dah muncul. Episod 18. Kenangan Zabe. Radiant Blade, awak dah okey ke? Saya lega. Awak dah okey. Terima kasih baiki Spin Fighter saya. Saya pasti akan balas jasa ni. Alah, perkara kecil. Tak perlu nak ambil serius lah. Tapi, lepas ni tolonglah jangan sesuka hati nak ubah Spin Fighter lagi. Ha? Terima kasih sekali lagi. Jadi saya pergi ya. Semoga semua berjaya dalam pertandingan Spin Fighter. Akhirnya semua dah selesai dengan baik. Saya masih rasa ada masalah yang akan timbul. Jangan fikir bukan-bukan. Mika dah mencapai kemenangan yang begitu. Sepatutnya kita semua kena raikan dia. Awak nak raikan macam mana? Mestilah pergi ke Spin Avenue. Tunggu sangat Spin Avenue. Tunggu apa lagi? Ryan, ada kenyataan besar tau. Pelan sikit. Bukan dia je yang peminat Spin Avenue. Saya pun pergi dulu ya. Ifan, tunggu saya. Ifan. Jom pergi. Tak sangka Fahmi akan kalah kepada Mika. Mika yang semakin kuat ataupun buat saya yang tak cukup sempurna. Nampaknya ia masih perlu diperbaiki lagi. Saya dengar kat tempat ni ada banyak benda menarik. Kami tak salah tempat kan? Taklah, ikut saya. Jom pergi tengok. Bila ianya diperlukan, bahan kajian akan muncul dengan sendiri. Saya ni memang bertuah. Kawan-kawan, cepatlah. Alamak, habislah. Zabi nak musnahkan Spin Avenue. Apa? Nak musnahkan Spin Avenue? Keluarga dia bawa jentolak ke? Mana jentolak tu? Mana? Boom! Jentolak dah sampai. Grow sikit je dah takut macam ni. Beria betul lah awak ni. Musnahkan Spin Avenue, saya rasa mesti dia bergurau. Zabir tu kan orang yang hebat dalam dunia Spin Fighter ni. Bila dia cakap musnahkan, maksud dia... Dalam gelanggang, lawan tanpa belas kasihan. Tanpa belas kasihan? Apa maksud awak tu? Kita pergi tengok dulu. Nanti. Harry, tunggulah kami. Tumpah lalu. Alamak! Spin Fighter saya. Zabir kan juara kat sini. Dia dah hafal cara nak aktifkan mekanisme arena perlawanan. Susah kalau nak kalahkan dia kat sini. Iyalah. Dah berapa banyak Spin Fighter dipecahkan? Ini yang ke-8. Entah, ini yang ke-9. Awak memang dah melampau. Zabir, tak kira skop mana pun awak tak patut musnahkan Spin Fighter orang lain. Awak rupanya. Mika? Arena ni saya punya. Saya nak buat apa pun ikut suka saya lah. Melainkan awak kalahkan saya. Melampau betul. Ryan, jangan. Zabir, awak sendiri yang minta. Awak ni perasan. Saya tak berminat dengan awak. Saya nak awak. Saya?
Bukankah awak baru kalahkan Fahmi? Awak menang sebab awak kuat, kan? Kalau betul awak kuat, nak takut apa dengan saya? Mesti dia tak boleh lupakan kekalahan kepada Fahmi. Sebab itulah. Dan sekarang ni dia mula sasarkan Mika. Mika kalahkan Fahmi. Tapi dari segi kekuatan, kalau dalam pertempuran, semangat dan momentum juga sangat penting. Mika, awak jangan terpedaya. Dia nak hancurkan Speed Fighter awak. Lebih-lebih lagi, kekuatan Zabi sebenarnya lebih kuat dari Fahmi. Kekalahannya terhadap Fahmi memang ada yang tak kena. Tak boleh nak bandingkan kekuatan. Mika! Ryan, biar saya lawan. Mika, tapi... Saya kan dah dipanggil. Mana boleh saya lari? Ryan, jangan risau. Saya boleh. Jadi sekarang jangan buang masa. Jomlah. Tak pakai energy spinner berkembar? Awak memang pandang rendah pada saya. Saya cuma lebih selesa dengan flower dance. Ya ke? Kalau awak guna energy spinner tunggal, jadi kita akan bertarung dengan satu spin fighter. Dilancarkan! Apa dah jadi? Aurora Wings yang terkenal dengan kestabilannya tak sangka boleh jadi tak stabil dengan cepat. Sejauh mana kehebatan dia? Ini jenis serangan jarak dekat, sama macam Thunderbreaker saya. Tapi tahap kuasa serangannya memang berbeza. Jadi ini ke jarak kekuatan kami. Serangannya memang sangat kuat. Tak sempat nak lancarkan teknik istimewa. Kalau macam ni, kita guna alat tu untuk jauhkan diri. Aurora Wings, berundung! Cuba nak jaga jarak dan menyerang balas? Naif betul awak. Thunder Flash! Lightning Strike! Strategi saya dah gagal. Jangan-jangan dia cuba nak pakai tukar tu untuk... Saya akan hancurkan awak. Thunder Flash, bersedia. Saya tak keberatan. Sekarang! Aurora Wings! Satu lagi spin fighter dah muncul. Ini tak macam yang kita janjikan. Walaupun tak ikut peraturan, tapi saya kena lindungi kawan saya. Spin fighter, dilancarkan. Thunder Flash, awak ikut serang. Saya takkan biar dia bertarung sendirian. Dah jadi 2 lawan 2 sekarang. Tak apa. Macam ni bagus juga. Sekarang 2 spin fighter tu akan hancur di tangan saya. Betul ke yang spin fighter kami boleh jadi lebih kuat? Yulah. Saya tengok tak ada apa yang berubah pun. Kalau dari luaran, memang tak nampak perubahannya. Tapi sebenarnya, saya dah pasang alat penguat di dalamnya. Lebih-lebih lagi, ini versi yang lebih baik. Secara teorinya,
kekuatan awak dah pun bertambah 4 kali ganda. 4 kali? Kalau macam tu, kita mesti tak dapat dikalahkan. Nampaknya dapat juga kita rasakan jadi juara yang paling kuat. Jadi jom tengok, awak berdua boleh jadi juara ataupun tidak.